semua. Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, taqabbal adaku untuk menerima ilmu Quran. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, duduk semua. Terima kasih. Okey, alhamdulillah. Terima kasih kehadiran yang agak baik untuk hari ini. Okey, apa perasaan untuk hari ini? Mai pagi-pagi hujan. Pagi ni hujan dah sangat lebat. Okey, kita nak tengok, cikgu nak check dulu untuk permulaannya sebelum kita masuk PDPC kita. Kita nak tengok emosi kita awal pagi ni. Cikgu nak tengok masing-masing muka risau, muka seronok pun ada, excited pun ada, susah hati pun ada, macam nak riau pun ada. Okey, kita nak tengok sikit. Okey, untuk permulaannya kelas, cikgu nak tengok dulu emosi anak-anak murid cikgu macam mana seorang-seorang. Okey, nak kenal dulu. Kita nak rawat dulu sebelum kita mula aktiviti kita. Okey, pada kamu ada ice cream stick, betul tak? Okey, ice cream stick. Pada itu ada nama, cikgu dah tulis nama kamu masing-masing. Kemudian kita di depan ni, apa yang ada di depan cikgu? Panduan check-in emosi. Okey, apa itu check-in emosi? Kita nak proses ringkas untuk berhenti sejenak dan mengenal pasti perasaan anda pada waktu ini, pada waktu sekarang. Okey, kita nak tengok apa level kamu, perasaan kamu, level kamu ni. Kita ada berapa emosi di sini? Kita ada 5. Okey, cikgu nak minta seorang. Haziq, tolong baca Ustaz ke-5 ni apa yang kita ada? 100% sangat bersedia dan ceria, 75% tenang dan bersedia, 50% biasa-biasa, 25% letih dan risau, 0% sedih, marah dan tertekan. Okey, terima kasih Haziq. Okey, kita tengok. Haziq dah baca 5, kita ada 5 jenis emosi. So, cikgu nak berdasarkan emosi kita pada pagi ni, tolong pergi letak stick kamu dalam sampul warna putih. Boleh tak? Boleh tak? Okey, nak tengok apa perasaan kamu ni untuk permulaannya. Okey, cikgu bagi masa dalam masa 1.5 minit boleh? Okey, yang mana yang perempuan yang susah nak keluar, boleh pulang ke depan. Okey, cikgu boleh mula dari sekarang. Okey, mai letak. Jangan takut. Cergas sikit bagi. Baik. Okey. Terima kasih semua. Okey, ini kamu dah tunjuk kita ada lebih kurang dalam 19 orang emosi. Okey, kita tengok di sini. Boleh kita tengok sikit tak? Okey, kita tengok sikit. Cikgu nak kenal jugalah awal-awal ni. Nak kenal macam mana ni. Okey, masing-masing rata-ratanya 90% boleh letak sebagai 75% dia tenang. Alhamdulillah. Tapi kurang sikit ni, 25%. Tang mana kurang ni? Boleh tak cikgu nak petik seorang dari sini? Tak mau tengok? Okey, cikgu petik seorang. Siapa kena? Syamimi. Mari kita tanya sikit. Tang mana kurang 20%? Tenang. Okey. Tang main mana lagi kurang 25% ni? Tang mana? Sebab saya tertinggal barang cikgu. Tertinggal barang. Okey, baik. Tak apa. Hati-hati sebelum lepas ni kita kena buat persediaan awal sebelum nak main sekolah, betul tak? Sehari sebelum, malam tu kita siap barang dah. Okey, kita tanya Ain pula. Ain 100%. Hebat Ain. Tepuk tangan dekat Ain. Tepuk tangan dekat Ain. Kenapa 100%? Apa Ain rasa hari ni? Semangat untuk sekolah dan belajar matematik. Alhamdulillah, semangat datang ke sekolah untuk belajar matematik tu tak tahan tu. Tahniah, syabas. Okey, baiklah. Okey, cikgu dah kenal dah emosi masing-masing. Rasa ke mana ni? Seronok tak seronok ni? Alhamdulillah. Okey, sebelum tu kita tengok apa kita nak belajar hari ni. Sebelum kita nak masuk topik yang kita nak belajar,
kita masuk apa dia ni? Siapa suka duit? Suka duit tak? Suka. Semua suka. Cikgu pun suka duit. Ada duit boleh buat apa? Syakir, ada duit boleh buat apa? Boleh belanja. Boleh belanja. Cikgu pun suka juga. Cikgu suka shopping di Shopee. Okey. Mari kita tengok di sini. Okey, sebelum kita mula aktiviti kita tengok apa kaitannya duit kita dengan kita punya PDP kita hari ni. Okey. Di sini cikgu ada 3 keping duit. 3 keping duit, note apa? Note RM10 dalam nilai RM30. Okey. Dalam nilai 30. Kemudian kita tengok apa soalan dia tanya. Berapa wang RM30 dapat ditukarkan dalam nilai RM5? Cikgu ada RM30. Cikgu ada RM30, note RM10, 10, 10, 10. 3 keping, betul tak? Berapakah RM10, 3 keping tu cikgu tukarkan dalam nilai RM5? Siapa nak jawab dekat cikgu? Cikgu nak tukar boleh? Okey, tahniah Syirhan. Alhamdulillah. 6 keping. Berapa keping? 6 keping. Ya, 6 keping. Betul dah 6 keping? Ya, 6 kali 5 kita dapat berapa? Kita dapat berapa? 30. Oleh itu kita tengok daripada note 10 macam mana kita nak tukar dalam note RM5. Ada proses, betul tak? Proses dia proses apa? Kita dah darab. Okey, kita darab. Kita ambil nilai RM5, kita darab dengan berapa keping? 6 kali 5, 30. So, ini analoginya untuk kita nak study pagi ni. Okey, apa yang kita nak tengok pagi ni ialah asas nombor. Okey, cikgu nak minta seorang tolong baca dekat cikgu. Siapa nak baca? Bok. Bangun, Bok. Bok pegang, Bok. Baca. Baca 2.12. 2.12 menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain. Okey, yang pertama. Pertama, kaedah cerakin. Okey. Darabkan setiap digit dengan nilai tempatnya dan jumlahkan. Okey, terima kasih Bob. Okey, yang kedua Danish Irfan. Kaedah pembahagian berulang. Pembahagian nombor berulang kali dengan asas sasaran. Ya, tahniah. Terima kasih Danish Irfan. Okey, di sini dalam asas nombor, dalam bab kita akan tengok menukarkan nombor dari satu asas kepada asas yang lain. Apa maksud dari sesuatu asas kepada asas yang lain? Okey, sebagai contoh. Okey, sebagai contoh, kita dah study dah, sebelum ni kita dah belajar asas 2, asas 3, asas 4, 5, 6, 7, 8. Betul tak? Okey, daripada semua asas tersebut, kita akan tukarkan kepada asas 10. Okey, kepada asas 10. Dia ada melalui proses, ada satu kaedah dia. Kaedah apa kita panggil? Kaedah cerakin. Okey, kaedah cerakin iaitu darabkan setiap digit dengan nilai tempatnya dan jumlahkan. Okey, ada satu lagi proses iaitu kaedah pembahagian berulang. Okey, di sini kita nak fokus kepada kaedah cerakin. Okey, kenapa bukan kaedah pembahagian berulang? Kaedah pembahagian berulang ni dari asas 10 kepada sesuatu asas. Kita nak fokus yang kecil dulu. Daripada sesuatu asas kepada asas 10. Okey. So, kita tengok apa kriteria kejayaan, apa yang kamu akan dapat pada hari ini. Okey, yang pertama, siapa yang tolong baca? Kak Cikgu. Terima kasih Haziq. Pegang Haziq. Murid dapat menunjukkan langkah pengiraan yang lengkap semasa menukar nombor daripada satu asas kepada asas yang lain berdasarkan soalan yang diberikan oleh guru. Okey, yang kedua. Yang kedua, murid dapat menukar sekurang-kurangnya 3 nombor daripada satu asas kepada asas 10 menggunakan kaedah cerakin. Ya, tahniah. Terima kasih Haziq. Okey. So di sini kita tengok yang pertama, untuk pagi ini kamu akan dapat apa? Yang pertama, murid dapat menunjukkan langkah pengiraan. Kamu kena tahu langkah pengiraan kamu. Okey, ada beberapa step nanti cikgu akan tunjukkan dan seterusnya. Yang kedua, kamu mahir, kamu dapat menukar sekurang-kurangnya 3 nombor. Sekurang-kurangnya 3 latihan yang cikgu bagi. Okey, kepada asas 10 menggunakan kaedah cerakin. Okey, last kali anda pasti boleh berjaya. InsyaAllah kita cuba. Okey, kita masuk. Okey, kita masuk sikit lagi. Kita nak tengok bagaimana kita nak menukarkan sesuatu asas kepada asas 10. Okey, di sini A asas N. Tu dia. Pernah tengok tak sebelum ni? A asas N dan kita akan tukar kepada sebarang asas. Ini sebarang asas. Apa maksud sebarang asas? Iman?
Apa maksud sebarang asas? Pegang Iman. Apa maksud sebarang asas? Sebarang asas ialah seperti asas 2, asas 3, asas 4, asas 5 dan hingga asas 9. Ya, okey. Terima kasih banyak Iman. Betul Iman. A asas N bermaksud apa sahaja asas. Bermula daripada asas berapa? Asas 2 hingga asas 9. Okey. Daripada 2 hingga 9 kita nak tukar kepada asas 10. Tahu tak ni asas 10 ni apa? Asas 10 ni apa sebenarnya duk cakap ni, cikgu duk cakap ni. Asas 10 ini ialah sebutan biasa. Berapa umur kamu? Umur saya 9 tahun. Ya, 9 tahun itu adalah asas 10. Berapa harga beg ini? Beg ini harga RM230. RM230 itu adalah asas 10. Jelas dah? Okey. So, untuk menukarkan sebarang asas kepada asas 10, kita panggil adalah kaedah cerakin. Okey, macam mana kaedah cerakin? Kita akan tengok. Okey, kita tengok kaedah penukaran kaedah cerakin. Okey, di sini kita ada satu set number. Okey, set number apa kita ada? 11001 asas 2 dan kita akan tukarkan ke dalam asas 10. Okey, macam mana kita nak tukar ke asas 10? Kaedah cerakin. Atau dengan kamu nak lebih ingat lagi, kita guna kaedah darab. Okey, ramai pelajar kaedah cerakin, bila sebut cerakin dia tak biasa. Okey, kita sebut darab. Nak tukar asas apa sahaja asas kepada asas 10, kita guna darab. Tang mana darab? Okey, kita tengok di sini. Untuk permulaannya, step yang pertama ialah kamu kena buat apa? Letak alamat. Apa dia alamat? Okey, cikgu analogi lagu ni lah. Okey, cikgu duduk di taman. Okey, di taman pulasan. Bila taman pulasan ni dia ada rumah. Betul tak? Dia ada nombor rumah. Nombor rumah cikgu sama tak dengan rumah orang lain? Tak sama. Bila tak sama, boleh tak pos, kalau sama, boleh tak postman hantar surat? Nak hantar barang Shopee kat cikgu? Tak boleh sebab alamat yang sama. Oleh itu alamat ini mesti unik. Unik ini adalah berbeza dengan rumah yang lain. Okey, rumah cikgu nombor 3. So ada tak nombor 3? Tak ada. Dia nombor 3 cikgu seorang saja. Melainkan taman tu satu taman. Faham tak? Taman yang sama. So di sini kita letak nombor 2 ini adalah taman dia. Di mana kedudukan rumah dia. Dan 0 ini adalah nombor rumah. Jelas? Okey. So kita mula untuk cerakin, kita mula dari belakang. Ingat, kita mula dari belakang. Kita tak mula dari depan. Kita lawan. Kita mula dari belakang. So di sini kita ada 11001. Kita letakkan alamat 2 kuasa 0. Kenapa 2? Sebab asas. Ya, sebab asas 2. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3, 2 kuasa 4. Mana kata ada berapa rumah di sini? Ada 5 rumah. Ada 5 rumah kan? 1, 2, 3, 4, 5. Kita mula alamat dengan 0. Jelas tak di situ? Okey, pertama sekali kita letak alamat. Okey, yang kedua, bila kita dah letak alamat, baru kita melaksanakan proses cerakin kita. Kita tukarkan ke dalam bentuk. Okey? Tukar ke dalam bentuk cerakin. Makna kata kita ambil yang pertama. 1 darab 2 kuasa 4. Tambah dengan 1 darab 2 kuasa 3. Lagi. Tambah 0 darab 2 kuasa 2. Tambah 0 darab 2 kuasa 1. Tambah 1 darab 2 kuasa 0. Jelas? Okey. Kemudian kita nak buat apa? Step yang seterusnya kita akan kira. Okey, kita akan kira satu kurungan, kita masukkan nilai. Kira satu kurungan, masukkan nilai. Kurungan, masukkan nilai. Kurungan, masukkan nilai. Kurungan, masukkan nilai. Cikgu, saya nak tekan kalkulator, nak tekan semua sekali. Boleh cikgu? Ya, boleh. Tetapi hati-hati. Faham tak? Hati-hati. Sebab bila panjang macam ni, kita nak tekan kalkulator, dia akan jadi lebih banyak nilai yang panjang. Bila panjang ni biasalah kita kadang-kadang kita ada silap, betul tak? Silap tekan, silap tengok. Oleh itu that's why cikgu minta buat satu kurungan, tetap nilai. Walaupun lambat tapi selamat. Okey? Letak kira satu nilai, letak. Boleh? Kemudian bila dah sampai step yang seterusnya, kita total up, kita dapat 25. Okey, 25 jangan lupa. Cikgu lupa letak di sini asas 10. Boleh faham? Jelas?
Okey. Kita tengok. Kita test. Tadi dia bagi penuh. Ni dia kurang sikit pula. Okey. Boleh tak cikgu nak bagi masa dalam 30 saat? Tolong selesaikan dulu boleh? Atau perlu cikgu terangkan lagi? Okey, cikgu bagi masa dulu 30 saat. Boleh? Selesaikan dengan secara individu, secara perseorangan. Okey, ambil pensel boleh tulis dalam kertas. Okey, ambil kertas masing-masing. Ya. Okey, tengok slide, tengok soalan 4, 5, 6. Cari. Bawah. Okey, jangan lupa letak rumah Cikgu tengok ada tak letak rumah lagi. Okey, siap. Okey, boleh tekan kalkulator terus. Okey. Okey. Okey, letak alamat. Okey, sini dah ada alamat kan? Okey. Sambil-sambil kita tengok. Okey, cikgu tengok Syakir. Dah siap Syakir? Okey, Syakir tolong jawab ke cikgu. Okey, cikgu tulis. Okey. Apa kurungan yang pertama? 4 4. darab 7/2 7/2. Okey, good. tambah 5 Tambah darab 7/1 7/1, good. tambah 6 darab 7/0 7/0. Okey, cikgu nak bagi soalan kat Syakir. Kenapa 7? Kenapa semua 7? Sebab asas 7. Ya, sebab asas tu 7. Asas 7 di sini. Okey, tahniah Syakir. Tepuk tangan kat Syakir sikit. Okey, Syakir, boh dekat ni sikit. Hadiah kat Syakir. Boh dekat tu. Dekat poket. Selit kat poket. Kepit kat poket. Kita tengok siapa dapat paling banyak sekali. Okey. Seterusnya, siapa nak sambung kerja Syakir ni? Syakir buat tak habis ni. Okey, ada lagi 2. Siapa nak tolong cikgu? Kita tengok Sirhan. Sirhan, mai tolong buat di depan Sirhan. Ya, buat kalkulator. Okey, Sirhan je cikgu ni. Okey. Dapat tak? Asas 10. Siap Sirhan? Okey, Sirhan. Terima kasih. Okey, hadiah kat Sirhan satu. Okey, boh dia ni. Okey, tahniah. Okey, mari kita check. Siapa tolong semak betul tak jawapan Sirhan? Sabrina. Betul atau tidak jawapan Sirhan? Betul. Betul tak? Betul. Betul. Okey, tahniah Sirhan. Okey, seterusnya. Tepuk tangan sikit. Tak dengar tepuk tangan pun. Matematik. Matematik. Clear. Okey, seterusnya. Kita tengok. Okey, tadi dia bagi step yang pertama, dia bagi cerakin dah. Dan seterusnya dia bagi kosong terus, tak ada apa. Okey, boleh cikgu bagi masa sikit? Boleh tak? Okey, cikgu bagi masa dalam 2 minit. Bob. Okey, tolong selesaikan 2, 1, 3, 3. Okey, buka muka surat yang di belakang.
Okay, good. Okay, good. Saya nak buat, Iman. Okay. Atau cikgu tengok. Tanya, ada yang dah boleh buat? Bagus. Okay. Berteruskan, kita tengok ada yang dah siap. Siapa nak tolong buatkan cikgu? Nak tengok sikit, boleh ke tak? Iman boleh? Okay, Iman bangun. Okay. Iman, step 1 sampai habis. Boleh, Iman? Okey, sambil Iman buat, kamu bandingkan jawapan Iman dengan jawapan kamu. Okey? Asas 10. Kena tulis 10. Hilang. Okay. Okay. Pandai, Bob. Okey, tunggu sekejap Iman, kita tengok dulu. Betul tak jawapan dia? Siapa nak tolong tengok jawapan dia? Haziq Mukris. Okey, bangun. Betul tak jawapan? Sama tak jawapan kamu dengan jawapan Iman? Sama. Sama. Okey, Tania, betul. Jawapan cikgu pun sama. 159 asal 10. Okey, pakai Iman. Pegang tudung. Klip. Kita tengok siapa kumpul paling banyak. Okey, seterusnya. Okey, takatlah berapa bintang nak bagi ni? Sampai ni faham ke tak ni? Berapa bintang kita ni? Dari 5 bintang, berapa bintang kita nak bagi ni? 5 terus. Takut cikgu. Okey, kita tengok lagi seterusnya. Last. Okey, soalan last. Dalam masa 2 saat. 2 saat boleh ke? Tak boleh. Okey, dalam masa sampai minit lah. Okey, tolong siapkan sekarang 11202. Cikgu dia minta Haziq lah, mai tunjuk terang kat cikgu kawan-kawan, boleh ke? Haziq prepare dulu Zik. Siap Zik?
Okey, Aziz, pergi tunjuk di depan. Aziz ajak kawan-kawan boleh ke? Boleh? Alhamdulillah. Okey, kita tengok sikit Aziz. Okey, Aziz dulu, abang dulu. Mula kita nak buat apa? Mula-mula kita kena letak nilai rumah dulu. Macam ni asas 3. Masukkan nilai alamat tempat daripada belakang. Contohnya macam 2 asas 3 0 0 0 3 0 1 2 3 0 2 1 3 0 2 3-0. 3 dan 1 asas 3 0 4. 4. Ya, okey, betul. Okey. Tu jawapan. Cari jawapan. 1, 2, 8. Okey. 1, 2, 8. Okey. Okey, cakap. Okey, Aziz buat apa ni Aziz? Apa dia ni? Apabila sudah kita letakkan nilai rumah masing-masing, kita harus cerakinkan mengikut rumah masing-masing lah. Macam ni, satu rumah Okey. satu rumah Okey. dalam satu kurungan, satu rumah dalam satu kurungan. Ya, okey betul Aziz. Okey, apa habis Aziz? Okey, siap dapat? Jawapan apa? Cek balik. Cek balik ni. Tekan. 1/304. Cek balik. Tengok tekan elok. Tu dia. Terbalik. Okey, betul kan padam? Hati-hati nah. Bila sudah siap kita cerakinkan semua rumah, kita harus masukkan nilai satu rumah. Ya. Tepuk tangan sikit. Apabila sudah siap darab dalam setiap kurungan, kita kena campur semua nilai ni. Okey, betul? Okey, tadi. Dan ini digit keseluruhannya dalam asas 10. Okey, tahniah Aziz. Terima kasih. Okey. Mai hadiah, satu hadiah. Tepi. Okey. Terima kasih Aziz. Okey. 5 bintang boleh bagi kat Aziz. Okey, seterusnya. Okey, jawapan 128 asas 10. Betul. Okey. Seterusnya kita tengok kaedah yang lain. Okey, bentuk yang lain penukaran. Okey. Bentuk yang lain dalam penukaran. Bentuk ini selalunya glamour. Okey, familiar dalam soalan SPM. Okey, kita tengok tentukan nilai P dan nilai Q. Okey. Pelajar-pelajar bila dia tengok soalan ni dia kata susah. Sebab apa cikgu?
Sebab apa susah? Sebab cikgu dia ada Q, dia ada P cikgu. Kami tak erti nilai Q dan P. Okey, cerita dia mudah. Okey, bila dapat soalan 110 asas 2, perhati dulu. Oh, dia dalam asas 2. Macam biasa. Kita buat macam biasa. Macam kita dah buat selalu tadi. Kita letak alamat. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Kemudian kita cerakin. Ini dia dah cerakin kat kita tetapi tak lengkap. Kita kena cerakin, kita bandingkan. Okey, kita cerakin kaedah cara kita. Okey, 1 darab 2 kuasa 2 kurungan tambah dengan 1 darab 2 kuasa 1 tambah 0 darab 2 kuasa 0. Okey, kita tengok di sini, kita buat perbandingan. Okey, mana kita buat perbandingan? Kita banding. Oh, 1 dengan 1 sama. Darab pun sama, 2 pun sama. Bila 2 sama, Q ni apa? Q adalah 2. Letak jawapan 2. Susah tak? Tak. Okey. So kita nak tahu P pula. P tang mana? Oh, 1 ni sama juga. 2 ni sama. Darab pun sama. Oh, oleh itu 1 ini adalah P. So P adalah 1. Jelas? Okey, boleh. Mari kita cuba yang ni. Okey. Kita letak di sini 4 kuasa. Siapa nak tolong baca kat cikgu? Okey, Irdan ada ni Syifan. Tolong letak rumah kat cikgu. Bangun. 4 kuasa. 400, 401, 402, 403. Okey, tahniah Danish. Okey, tepuk tangan kat Danish. Dan Danish, bawa dekat baju. Okey, klik kat baju. Okey, seterusnya kita tengok. 1 darab PQ. Okey, 1 darab PQ. Kita tengok, kalau kita nak agak cekap sikit, kita perhati. Nombor, dia cukup tak nombor ni? 1, 3, 2, 1, betul? 1, 3, 2, 1, betul? Okey, 1. 1, 3, 2, 1, betul tak? Sama tak? Ya, sama. So, kita tengok, 1 ni yang mana yang tak lengkap yang ni kan? So, 1 darab 4 kuasa 3. Oleh itu, P berapa? P4, Q3. Okey, boleh? Okey. So, kita dah mahir dah untuk penukaran asas. Masanya kita nak tengok untuk aktiviti berkumpulan. Okey, tolong bagi perhatian. Untuk aktiviti berkumpulan, pastikan kamu berada dalam 3 atau 4 orang. 5 orang pun boleh. 2 pun boleh, tak ada masalah. Okey? Dalam 4 orang, dalam 2 kumpulan, dalam 2 orang pun tak apa. Pastikan berapa kita ada 4 orang, kita ada ketua kumpulan, pakar nilai tempat, pengira, penyemak dan pelapor. Okey, masing-masing dah ada tugas kan? Okey, kamu dah bagi dah siapa penyemak, siapa pelapor, siapa pengira semua. Okey, seterusnya kita nak tengok. Kita nak buat aktiviti apa ni? Kita nak buat 2 stays, 2 stress. Okey, apa dia 2 stay, 2 stress ni? Okey, mari kita tengok. Untuk fasa yang pertama, kita kena buat apa? Kita dah bentuk dah kumpulan. Betul tak? Kita dah bentuk kumpulan. Kemudian, cikgu akan bagi soalan, 2 soalan pada setiap kumpulan. Kamu akan selesaikan dalam masa 15 minit. Okey, selesaikan bersama kawan-kawan kamu. Okey, kita ada pengira. That's why cikgu bagi kat kamu tugas setiap seorang. Ketua kumpulan, tugas dia baca arahan, memastikan kumpulan bergerak ikut masa. Okey, pakar nilai. Siapa pakar nilai? Okey, pakar nilai dia akan tentukan alamat rumah. Okey, alamat nombor. Kemudian pengira, dia akan pegang kalkulator tekan. Dan yang terakhir, penyemak pelapor, dia akan semak jawapan kawan. Okey, dalam masa 15 minit selesaikan 2 soalan. Dalam masa yang sama, 15 minit masa yang panjang. Dalam masa yang sama, kamu perlu bincang. Untuk macam mana nak present lagi pelawat nak pergi tempat kamu. Faham atau tidak? Okey, pelawat nak pergi tempat kamu, present sebaiknya. Okey, dan pergerakan. Macam mana pergerakan? Peranan 2 stays. Okey, kita dah lantik siapa yang kekal di tempat. Kekal di kumpulan kamu, kita panggil stay. 2 orang akan stay. Okey, Bob, kamu apa dia? Stray. Okey, Irfan, kamu apa? Stray. Aziz, apa nama Syirhat, apa Syakir? Stay. Zul Hakim? Stay. Good. Okey, masing-masing dah tahu peranan masing-masing kan? Okey. Dalam masa 10 minit, lepas habis 15 minit, kamu dah bincang apa semua. Dalam masa 10 minit, cikgu minta pelawat akan pergi ziarah kumpulan kamu. Okey, dia akan pergi soal siasat. Okey, betul tak ni? Jawapan betul tak? Okey, berapa markah nak bagi? Okey, betul semua 2/2. Kalau salah 1, 1/2.
Okey, peranan to stress, penyemak bergerak, dua orang bergerak ke kumpulan lain untuk mendengar penerangan dan menyemak langkah ke kerja. Okey, jangan lupa stres, tolong bagi markah dekat kumpulan, bawa markah kumpulan balik ke kumpulan kamu nah. Okey, boleh tak? Okey, kita check for understanding dulu. Nak tengok kita faham atau tidak. Arahan cikgu ni, panjang tadi, kita satu situasi. Ada stay, ada stray. Okey, kita tengok. Soalan yang pertama, mari kita tengok berapa soalan yang perlu diselesaikan oleh murid. Ain, bangun Ain. Berapa soalan yang perlu diselesaikan oleh murid? Berapa soalan? 2. 2. Okey, betul. Tepuk tangan Kak Ain. Okey, seterusnya Azwa. Jawab soalan yang kedua. Berapakah masa yang diperlukan untuk selesaikan semua soalan ini? 15 minit. Ya, 15 minit Tania. Dan Ali Firdaus. Berapa orang pelajar stays dari setiap kumpulan yang akan kekal di kumpulan untuk memberi penerangan kepada pelawat? 2. 2 orang. Dan Ali Syukri, berapakah orang pelajar stres? Ingat stres dari setiap kumpulan akan pergi melawat kumpulan yang lain? 2 orang. 2 orang juga. Okey, 2. Okey, yang mana yang satu-satu tak ada masalah. Satu akan kekal di tempat, satu lagi akan pergi melawat. Okey. Di sini mari kita mula. Kita mula 15 minit dari sekarang. Okey, boleh main ambil? Ketua kumpulan, mana ketua kumpulan? Okey, boleh ambil tugasan berdasarkan ikut kumpulan masing-masing. Okey, boleh ambil. Okey, 15 minit bermula dari sekarang. Okey. Ambil dua-dua. Ambil kumpulan berapa? Kumpulan 4. Okey, kumpulan 4. Kumpulan 5. Okey, boleh ambil. Okey, ambil. Okey. Okey, 15 minit bermula dari sekarang. Boleh mula jawab. Cikgu akan ronda, pergi tengok. Okey. Enter. Siapa tukang tulis? Ada orang tulis? Okey, good. Nilai tempat. Okey. Oh, bagi tugas. Okey, elok. Boleh? Okey. Ada masalah tak? Boleh ada masalah? Boleh angkat tangan? Okey, boleh? Kedua. Okey, boleh? Salam apa ni? Salam pertama. Kedua dah. Masih dah. Tengok sikit. Kita. Kosong, 4, kosong. Okey. Lagi bincang lah. Macam mana nak present lagi? Bincang. Boleh? Ada masalah? Bob, okey Bob. Okey, sikit.
Soalan kedua selesai dah. Ni soalan pertama. Pause 9 minit. Boleh? Ada masalah? Okey, total up. Okey, yang mana dah siap, minta kawan yang penyemak tu tolong semak jawapan ah. Penyemak pun kena tekan kalkulator juga. Tekan, betul tak kawan dia tekan ni? Kadang-kadang kita silap nak tekan kalkulator. Tengok bagi kita tekan. Betul ya? Asas 10 ada tulis. Ada. Boleh tanya dia. Tanya siapa stray sini? Siapa stray? Ada stray siapa? Okey, stray. Tanyalah apa ni? Macam mana boleh letak asal 4? Kenapa 4 di sini? Tanya dia soalan terkejut kat dia. Dia jawab tak? Kenapa 4? Kenapa 4? Kenapa 4? Kenapa 4? Kenapa 4? Boleh praktis dulu, praktis. Siapa stray? Bob boleh tanya Syakir. Praktis tanya dia. Jelaskan. Macam mana dapat jawapan? Kenapa tanya dia? Tanya Syakir. Syakir, kenapa darab 2? Siapa tak darab 3, darab 4? Ya, pandai. Itu jawapan Cikgu nak. Okey, Bob tanya lagi soalan ke dia. Kenapa tak mula dari 1 sini? Sebab tak boleh. Kena mula dengan kosong. Wajib mula dengan kosong. Kalau nak mula dari depan boleh tak? Nak mula dari depan boleh tak? Boleh tak nak mula dari depan? Tak boleh. Tak boleh. Kenapa? Sebab memang bermula dari Kosong. ya, memang bermula dari belakang. Okey. Boleh? Semua okey? 7 minit lagi. Dah praktis dah? Okey, sekejap lagi pelawat sekejap kamu boleh tulis markah dan juga kamu komen. Okey, komen apa kamu nak bagi dekat kumpulan tersebut. Okey, boleh? Boleh? Habis dah bincang? Okey. So, mari kita tengok. Kita berhenti di sini. Kita tengok. Okey, kita dah habis dah dalam masa 15 minit. Kemudian kita nak tengok mula dalam masa 10 minit. Kita nak tengok boleh gerak bangun. Stray boleh bangun. Okey, stay boleh prepare dengan jawapan. Okey, kumpulan 1 nak pergi mana? Kumpulan 1 pergi kumpulan 2. Kumpulan 2 pergi mana? 3 pergi 4. 4 pergi 5. 5 pergi mana? Pergi 1. Okey, boleh mula 10 minit dari sekarang. Okey, 10 minit dari sekarang.
Ya. Ambil boleh. Ambil. Okay, Sri. Asas 6. Dia nak minta tukar kepada asas 10. Jadi kita yang pertama kalau dalam ni 601, 602 dan 603. Jadi bila alamat tempat nilai tempat sudah diletakkan, kita haruskan Allah. Kita boleh menggunakan nilai cerakin dengan cara cerakin kita untuk mengasingkan dalam rumah berikut. Sepertinya dalam kurungan 1 darab 603, 0 darab 602, 2 darab 601 dan 5 darab 600. Dan apabila semua ini sudah di darab dan tambah, inilah nilai yang kita dapat 233 asas 10. Bagi soalan dekat tuan rumah. Bagi soalan. Bagi je soalan apa? Kenapa semua ni 6? Bagus. Soalan yang baik. Dia tanya kenapa soalan semua tu 6? Sebab asas 6. Sebab asas 6. Okay, good. Boleh? Okay. Lepas tu tambah 1 darab 500. Seorang. Lepas tu tambah semua. Lepas tu dapat jawapan ni. 176 asas 10. Okay, semak jawapan. Betul tak? Betul jawapan? Sebab tekan. Tekan. Okay, betul tak? Betul. Okey, betul jawapan Tania. Okey, boleh letak ulasan markah, betul tak buat tulis markah? Boleh 1 darab 5 atau 2. Di depan 2. Okey dah semak dah. Okey, dah bagi markah dah. Okey, bagus. Bob, okey Bob, dah ni dah. Okey. Okey, semua dah siap dah? Dah siap dah semua? Okey, dulu sikit Bob. Okey. Okey, semua dah siap? Okey, kita ada 6 minit lagi. Semua dah siap dah? Semua dah siap? Matematik. Okey. Semua dah siap? Okey, boleh balik ke tempat masing-masing. Okey, boleh pulang ke tempat masing-masing. Okey, mari kita tengok. Okay, duduk Pak. Oh, tak siap lagi. Boleh? Okey, betul? Okey. Pilih tempat. Okey. Okey, tahniah semua, tepuk tangan. Okey, tepuk tangan. Okey, tahniah. Semua dapat menyelesaikan tugasan dengan baik. Okey, so kita nak tahu markah. Okey, cikgu ada hadiah tang ni. Okey, cikgu ada hadiah tang ni. Kita nak tahu markah. Okey, kumpulan 1. Siapa pegang markah kumpulan 1? Mana kumpulan 1? Okey, kumpulan 1 bangun. Okey, berapa markah kumpulan 1? 2/2. 2/2. Okey, apa dia punya alasan dia? Tulis apa? Okey, dengar sini. Matematik. Okey, dengar Irfan nak cakap apa? Penerangan yang bagus. Kuat sikit. Penerangan yang bagus. Okey, penerangan yang baik. Okey, kumpulan 1.
Okey, seterusnya kumpulan yang kedua. Siapa kumpulan kedua? Kumpulan kedua. Okey, bangun. Okey, berapa markah kumpulan yang kedua? 2/2. 2/2. Okey, apa ulasan kamu? Kumpulan ini membentang dengan baik dan betul. Okey, kumpulan ini membentangkan dengan baik dan betul. Okey, kumpulan 2. Mana kumpulan 2? Okey, kumpulan 2. Kumpulan 3. Siapa pegang kumpulan 3? Markah kumpulan 3. Markah kumpulan 3 siapa? Okey. 2/2. 2/2. Apa ulasan kamu tentang kumpulan tersebut? Apa penerangan yang bagus. Penerangan Bagus. yang bagus. Okey, seterusnya. Kumpulan yang keberapa? Kumpulan yang keempat. Mana siapa pegang markah kumpulan keempat? Berapa markah? 2/2. 2/2. Apa ulasan? Layanan sangat baik. 10/5 bintang. Oh, layanan yang sangat baik. 10 bintang dapat. Tu dia, tepuk tangan sikit. Okey, dan seterusnya kumpulan yang kumpulan keberapa dah? Kedua. Keempat. Mana kumpulan keempat? Siapa pegang markah kumpulan keempat? Okey. 2/2. Apa ulasan? Layanan yang baik dan senang faham. Layanan yang baik dan senang faham. Tepuk tangan. Okey, dan yang terakhir kumpulan 5. So pegang markah kumpulan 5. So pegang markah kumpulan 5. Oh dah. Okey, semua dah habis dah ha? Okey, semua dah siap. Okey, seterusnya kita tengok kamu dah selesai semua. Kemudian kita tengok rumusan. Okey, apa yang kita dah belajar dah hari ni? Yang pertama, nombor dalam sebarang asas boleh ditukarkan kepada asas 10 dengan kaedah cerakin. Okey, dah boleh dah kaedah cerakin. Kaedah cerakin ni kita panggil kaedah apa? Kaedah apa kita panggil cerakin? Kaedah kaedah darab. Okey, Tania. Seterusnya, siapa nak tolong baca kat cikgu? Azul Hakim, tolong baca kat cikgu nombor 2. Darabkan setiap digit dengan nilai tempatnya, kosasah dan jumlahkan semua hasil darab. Okey, betul. Terima kasih Zul Hakim. Okey. Dan seterusnya, ini adalah pengiraan kaedah cerakin. Macam kita buat tadi. Okey. Dan seterusnya, boleh digunakan untuk menukar nombor dari mana-mana asas 258. Ini adalah contoh yang dia bagi. 258. Selain pada asas tu, kita boleh asas apa? Selain pada 258. Bob. Selain pada 258. 9. Lagi? 3. Ya, betul. 9. Bob kata 9 dan 3. Betul lah. Mana kata nilai asas 2 sehingga 9. Okey. Untuk di akhirnya kita dah rumusan, kita dah tahu dah. Okey, apa yang kita boleh tahu ni, kita dah belajar cerakin. Ini rumusan. Dan akhirnya sekali, apa? Tanya, terima kasih atas komitmen dan usaha yang luar biasa. Tetapi sebelum kita tamat kita punya PDPC kita hari ni, pagi ni, cikgu nak tengok pada kertas kamu ada sticky note, betul tak? Pada kertas kamu, pada meja kamu ada sticky note kan? Okey, yang terakhir penutup last. Okey, penutup pastikan kamu dapat sticky note dan juga stiker. Dapat tak sticky note dan stiker? Dapat. Okey. Dan pada sticky note tu kamu tolong tulis apa yang kamu dapat hari ni. Apa yang kamu dapat, apa perasaan, apa kamu rasa, apa nak tulis. Nak kata cikgu Izni baik sangat hari ni pun boleh. Okey. Kemudian kamu ada stiker, betul tak? Stiker tolong lekat pada 4 bahagian tu. Boleh? Cikgu bagi masa 1 minit. Bahagian lah. Ya, betul? Semua. Pilih mana bahagian yang nak. Okey, boleh?
Okey, boleh dah siap? Dah siap dah kelas? Okey, masa satu minit pun dah habis. Okey, boleh kemas barang semua. Sekejap lagi elok-elok kamu keluar. Kita keluar pelan-pelan dulu. Yang mana depan, tolong lekatkan. Kemudian boleh keluar terus, nah. Okey. Dah siap dah kemas barang semua? Okey, bangun semua. Okey, kemas dulu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, keluar pelan-pelan seorang-seorang dulu by row, nah. Sekejap lagi sibuk di situ. Okey, tu boleh lekat stiker dan juga exit tiket. Letak buku, tak apa, letak buku dulu. Okey, boleh. Okey, boleh. Ambil bagi buat.